Assalamualaikum sahabat. Jadi ni kita ni nak hantar daun ke Taman Putrajaya. Jadi ni kita Assalamualaikum sahabat. Jadi ni kita ni nak hantar daun ke Taman Putrajaya. Jadi ni kita on the way ke Taman Putrajaya. Oops. Okay sahabat, jadi kita ni berada di Sungai Petani. Bukan Sungai Petani lah. Jadi kita hanya kena U-turn sebab ada jalan sekat. Jadi kita kena U-turn. Ni di Sungai Petani ni yang berniaga tu adalah ada Melayu, Cina, India. Yang kedai depan ni yang orang duduk tu ni, duduk di tepi jalan ni semua ada Bangla yang berniaga. Alhamdulillah setiap hari adalah daun juga kan. Dah PBJ tu. Dah hari-hari lah kita hantar daun. Ya Alhamdulillah sahabat. Jadi kita ni tadi hantar daun tu 20 kilo naik motor je kan. Sebab kita ni tengok apa namanya map. Kalau tengok location ini, kita location atau map ini, kita mana bisa berpegang satu tangan kan, gitu sih. Itulah makanya ini kita pinjam kereta isteri, kita pergi hantar kat Sungai Petani ni. Sebab first time kan, first time saya hantar kat kedai dia besar ni. Biasa pun saya hantar tu dekat kedai dia kecil ataupun dekat rumah dia. Jadi ini first time saya hantar ke kedai dia. Jadi ni kita hantar ke sungai, ke BBJ dulu. Lepas tu tabur balik on the way. Kita ambil daun lagi balik. Ya Alhamdulillah dari hasil daun ini memang tak bisa kita buat kita kaya lah. Tapi Alhamdulillah kalau kita syukuri, kita ikhlas, pasti cukup semua. Memanglah ini masih usaha kecil kan. Lepas tu depan rumah pun kita tanam juga pokok pisang. Kita tak ambil buah, kita ambil daun saja. Sebab apa? Sebab lah ni kita tanam pun buah. Buah pun kita tak boleh makan. Sebab makan tu banyak monyet yang makan. Monyet lah kalau di Indonesia monyet. Kalau di sini kan kerah. Monyet di sini dengan kerah tu tak sama tau di sini. Jadi kita ni kita ambil daun dah lah.
kita ambil jalan shortcut ke depan sana. Kita ambil ke sana ni. Jalan depan tu kita ambil ke kanan lah. Kita ambil jalan kanan. Sebab kalau di sini pun dia masih ramai lah kan, ramai. Sebab ni kan pekan. Okey, sekejap lagi kita akan sampai di kawasan apa? Kawasan perniagaan warga Cina lah. Dalam ni adalah apa nama dia, perniagaan warga Cina. Di dalam tu ada juga perniagaan warga Cina. Semua perniagaan Cina lah. Ada juga India sih. Cuma India tak baik banyak, tapi 50% ataupun 80% itu adalah warga Cina yang berniaga lah. Kalau di sebelah pekan-pekan ni baru banyak lah orang hitam Melayu. Cuma adalah sebahagian tu kedai tu Bangla, orang Bangladesh lah. Umumnya kalau sini kita menikah di sini, kita bisa buat kedai tu, itu dia kita kena lesen ataupun surat izin. Itu atas nama isteri. Kebanyakan depa ni berniaga di sini. Depa kahwin dengan orang sini, mutua kamu muda, tu tak masalah kan. Tapi depa ambil lah tu lesen. Jadi depa dapat lesen. Mau warga negara mana pun, Pakistan kah atau Bangladesh kah atau macam tu lah. Cuman kalau warga Indonesia tak ada lah. Kebanyakan dia kerja kontrak atau perbilangan. Sebelah kanan kita tu ada rel kereta api. Kita ambil jalan shortcut ni ke Bandar Puteri Jaya. Kawasan perniagaan. Ini semua Cina semua yang berniaga. Kebanyakan sini warga negara Cina lah yang berniaga di sini. Di sini pun jalan agak sikit jam lah. Ada juga sini. Kebetulan ni jalan belakang ni. Belakang itu trafik light itu adalah tempat sembahyang itu. Kuil orang India. Ini nama dia adalah Pekan Lama. Pekan Lama Sungai Petani.
kiri dan kanan ni. Jadi sikit lah agak jam sikit ataupun macet. Jalan ni memang agak macet sikit atau jam. Umumnya sini yang berniaga warga Cina yang berniaga di kat Pekan Lama ni lah. Kebanyakan kiri kanan kita tulisan-tulisan Cina semua kan, kedai-kedai Cina lah. Okay sahabat, kita sudah sampai kat Taman Cindai. Ni adalah gedung ni, tepi jalan sebelah kiri tu adalah pusat latihan agensi anti dadah. Jadi kita sudah sampai kat Taman Cindai. Dan selanjutnya kita akan pergi ke Taman Bandar Putrajaya. Jalan ini cukup ramai hari ni. Cuaca pun cukup mendung, gelap. Hari ni cuaca pun tak bersahabat sebab tak nak turun hujan. Okey, kita dah nak sampai ke Bandar Putrajaya. Ni kita kena U-turn dulu. Nak U-turn. Okey, alhamdulillah ternyata sudah hijau, kita ada jalan. Kita sampai dah ni di Taman Putrajaya ataupun Taman Bandar Putrajaya.
tu dalam rumah kedai. Jadi kita akan ambil jalan dekat lah. Di sini lah jalan dekat untuk ke rumah customer kita. Dulu kita pernah kerja lah idaman itu kan, tapi lah tak ada kontrak, jadi kita ambil lah. Kita buat bisnes saya daun pisang dengan honorer. Sikit banyak hasil kalau kita pandai bersyukur, insya-Allah akan cukup. Kita sampai ke rumah teman. Okey, kita sampai dah rumah customer kita. Alhamdulillah. Jadi kita sudah downkan BBJ. Pergi balik lah. Kita kena cari kerja, buat kerja lagi. Cus, kita balik. Kita mau cari buah rojak dulu. Dulu pun sebelum lepas daripada kerja idaman ni, kita masuklah ke Tokyo lama lah. Kita kontrak kan buat rumah itu kita dekat setahun lah. Setahun mulanya bayar gaji tu lancar, dia bayar. Last dia bayar pun tak lancar kan. Habis tu sistem dia macam ini. Kalau nak duit kita kena kerja dengan dia. Kalau tak kerja dengan dia tak dapat duit. Saya mula dari bulan 3. Ini sudah dekat. Ini dah bulan 5 ni, dekat bulan 6. Sampai lah ni dia tak bayar gaji. Kita WhatsApp, kita telefon pun dia dah angkat kan. Tapi macam mana perangai dia macam itu. Perangai dua ni susah kan. Jadi selesai dah pengantaran, esok lanjut lagi pengantaran. Okey sahabat, jangan lupa dipantengin terus channel kita. Terutama jangan lupa di subscribe, comment and share. Yang nak daun pisang pun boleh lojar kita no. Yang nak daun pisang ataupun batang pisang atau buat kenduri pun boleh lojar kita.
Tapi jangan lupa di komen, share dan subscribe. Dan jangan lupa pula dukung channel YouTube kita ni, channel kecil kita ni, agar bisa berkembang menjadi channel yang lebih besar dan bisa bermanfaat orang lain.